Selepas itu kita telah dapat keputusan dari bentangan keputusan untuk memberikan ex gratia kepada 66 lot. Dia pengusaha dia bukan 66 tapi ada pengusaha yang ada 2 lot. Jadi itu yang jadi 66 lot. Jadi pengusaha dia dalam berapa? 38 pengusahanya. Dan kita telah setuju untuk bagikan setiap lot RM10,000. Itu sebagai orang kata apa, sebagai ex gratia, bukan pampasan ya, ex gratia kepada mereka. Dan daripada semua itu 14 saja yang tidak mengambil lagi pampasan, yang lain telah mengambil ex gratia itu RM10,000 setiap lot. Jadi keseluruhan RM660,000. Pihak saya telah memanggil pihak kuasa land dan juga pejabat daerah baru-baru ini, dan kita telah bincang mengenai rayuan dan sebagainya, dan kita dapati ada yang dah mengosongkan daripada 66 lot tu 4 dah kosong 4 lot dah kosong. Yang lainnya masih ada lagi meminta rayuan supaya diberi sedikit masa. Jadi ada beberapa keputusan hari ini yang saya boleh sebutkan di sini. Pertama, tidak ada pilihan sebenarnya, tempat itu tetap akan dibangunkan. Itu kita sudah lama bertangguh, dah banyak tahun ya, daripada 2019. Dan projek itu akan bermula dalam bulan September nanti, yang saya dimahamkan. Jadi untuk tujuan itu saya telah mendapat persetujuan semua pihak, dan juga saya telah bentangkan dalam MMKN. Kita akan benarkan pada mereka yang masih ada itu sehingga akhir Ogos. Setuju atau tidak, tempat itu dah notis dah selesai semua dah. Kita dah lalui proses undang-undang, semua kita dah ikut. Walaupun ada yang nak ambil tenaga undang-undang, tak apa dah, itu hak mereka. Tapi tempat itu memang tempat yang memang untuk dibangunkan. Kita kalau tak ada apa, kita boleh benar, walaupun tak berapa cantik lah sebab itu reserve jalan. Tapi kita benarkan mereka usahakan dah sekian lama tanpa ada hasil pada kerajaan negeri pun. Tak ada, kita tak kutip apa pun. Maka mereka free tanah itu. Sedangkan tanah itu adalah tanah kerajaan, tanah reserve jalan. Sekarang ni dah untuk dibangunkan, maka kena bersedialah. Jadi kita boleh facilitate lah macam mana cara nak bagi. Kita bagi juga ex gratia tu, walaupun sebenarnya tak perlu pun, tapi kita bagi juga RM10,000 setiap lot. Itu usaha kerajaan, keprihatinan kerajaan. Kalau tak ada bangunan tu mungkin kita boleh bagi sedikit ruang lagi, tapi masalahnya ini nak dibangunkan. Itu pun dah ditangguh banyak tahun dah, daripada 2019. Jadi menyebabkan kesesakan di situ, kawasan pembangunan itu. Ya, terpaksa kita ambil tindakan ini.